Bapa ni ajak main tasik masa gini Tak ada tempat lain ke, Beh? Oh, panas sikit je pun. Saya bawa awak mari sini bukan saja tau. Dah apa? Cepat ah. Tada! Untuk saya ke? Wow, comelnya. Apa? Awak agak pasal ni? Sorry, awak dah sampai? Hah? Kenapa? Saya siapa? Yelah, tiba je panggil nama saya. Awak boh. Dia awak ambil. Buat apa? Dok muka dia serupa dengan gawe itu. Tak apa minta maaf dengan aku. Bertanyakan teman mengapa hidup aku suram. Tiada jawaban, mereka suruh aku diam. Jadi aku bertanyakan malam. Mataku mampu melihat dikunci semua. Aku diam yang baik tak toleh terbalik. Sebalik pula yang disiram diam. Dendam jasad berdiri otak hilang. Malam sendiri mulut kunci hati. Aku sakit hidup dalam imajinasiku. Aku sakit lala dengan depresiku. Aku sakit pernah fikir. Awak andai kata ke satu hari nanti awak tak ada hati dah saya, awak tahu hati ke gapo, saya agak awak jujur, jangan curang. Bapa awak cakap gitu? Bapa saya kena curangnya? Tak ada sebab pun. Tapi kalau saya curang pun, dah beza dengan jujur. Saya rasa sakit dengan kejujuran daripada ditenangkan dengan penipuan. Saya janji, saya akan jujur dengan awak. Saya tak akan curang. Aku sakit hidup dalam imajinasiku. Aku sakit lala dengan depresiku. Aku sakit pernah fikirkan masa lalu. Nak tahu sikit apa jadi masa depan aku. Yai, entah apa siapa? Entah apa ke? Yai, cari warna apa lagi orang gitu? Ha? Jangan kau jadi lembu. Aku tak faham lah. Apa mudah nak move on? Nak apa lagi ni apa? Aku nak tahu je bapa itu jujur aku. Nak jujur nak tak apa lagi? Ha? Terang-terang je curang depan matamu. Ha? Curang tu kenapa masa saya? Dia tak mau kamu tu. Oh, bodoh lah. Hei pujaan hati, apa kabarmu? Ku harap. Awak ni. Oh, datang tu. Rambut lepek gitu. Main puang kau
muka muncung ngak ni mesti awak fikir pasal tu Giok. Awak dah suruh sing lah. Gana-gana pun saya akan tinggal kot Apple tu. Saya dah bosan lagi dengan dia. Awak masuk. Weh, very go. Mu ni tau. Dah lah bahan mat saya aku. Lepas tu muak main pula. Kamu nak apa pendek nak katuk Katuk lah. Mu ni. Ramai orang sini kau tak. Kalau tak ada weh. Tak apa lah. Mu tunggu lah. Aku cat dah muka mu. Nak tahu tak? Apa kena buat main di Pak U baru je? Mu tahu mana? Aku tahu lah ni, mu tengok ni. Padang muka je. Itu you buat main kemu sangat. Ni, kena kerja pula. Biar rasa itu. Cik mata gambar dekat aku. Mu nak buat apa? Mu nak tunjuk ke apa? Lepas tu, apa tinggal ya, dia ajak mu get back. Tak usah ayah. Buang masa je, baca buku sama. Mata je lah gambar tu. Ha. Ada apa? Kalau mu nak cakap pasal kita, tak perlu dah kot. Mu tengok dah kan depan mata mu. Nampak kuat kamu. Bukan pasal kita. Dah tu? Mu tengok ni. Pandai mu edit. Aku tak edit. Ni benda betul. Ni zaman AI belaka lah Azrai. Mu nak ke bodoh. Ikut mu lah apa. Aku cuma tak simu kena geng lah. Kalau aku kena geng pun, sebab aku mundur tak? Mu dendang aku sebab tu mu fitnah kenyik tau. Tak apa lah apa. Memang tak percaya aku pun kan. Kan aku dah cari ke mu pun. Tapi masa kita bersama dulu, aku tak pernah tipu mu. Mu yang tak jujur dengan aku. Mu yang curang dengan aku. Mu mesti dah puas hati dengan aku tau. Sebab aku curang dengan mu. Ikut mu lah apa. Tapi kat lagi bila mu sedar lagi, mu jangan kata jatuh sama pula belakang. Sebab mu 2 kali 5 lah. Super ya perangai. Tak kata menghargai ya dulu. Jai. Benarnya saya ada benda sikit nak kabur awak kan. Kenapa? Kalau saya nak nikah dua, awak beres tak? Selamba je awak cakap awak ni beres tak? Beres je. Dia molek tu kau. Mu cakap boleh sikit. Razaknya aku. Lah, saya jujur pun salah. Tak jujur pun salah. Benarnya saya ada seorang lagi awak. Walaupun saya ada seorang lagi, tak bermakna saya tak sayang kau. Dua-dua saya nak buat nikah, dua-dua saya nak buat alam. Awak beres je tau. Beres je. Ni beres mu. Masa datang galuk Bawa jangan aku. Ha. Oh, gitu. Lepas tu mu jadilah nombor 2. Apa masalah? Kenapa, Ming? Lah betul lah aku ajak. Orang jatuh kan boleh nikah pak. Azrai, aku ajak mu jumpa ni bukan aku nak cakap pasal ya. Dah tu. Pasal kita. Pa. Kita lama dah tak ada gapo. Azrai. Pa. Bagilah aku peluang. Aku akan peluang. Aku pun dah terpedaya, Azrai. Dulu kan aku nak curang. Tapi aku silap lakor. Jadi ya tu Pa. Boh. Mu tak sayang ke? Kenangan yang kita cerita dulu.
Takkan buang-buang gitu je. Aku ingat belakang. Tapi biarlah jadi kenangan. Cukup dikenang, jangan diulang. Buku hak sama, kalau aku baca 2 kali sekalipun, endingnya tetap sama.